Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Baiklah murid, cuba kamu pejamkan mata kamu semua dulu dan cikgu akan buat bunyi. Boleh? Boleh cikgu. Baiklah. Shoo. Roar. Apa ni cikgu? Okay, kamu semua buka mata. Kamu semua sekarang berada di mana? Di kelas cikgu. Kelas. Dan bunyi-bunyi cikgu buat tu bunyi datang dari mana? Tempat apa? Daripada hutan. Ya, betul. Pandai kita. Hebat kamu semua ya. Baiklah, ini semua bunyi ini berasal daripada hutan. Baiklah, siapa pernah pergi ke hutan? Saya cikgu. Habis pun dapat lah. Nah. Saya tak pernah. Saya tak pernah. Ijaz tak pernah. Nak bandar. Tak apa. Apa yang perasaan kamu bila pergi ke hutan? Ui, seram cikgu. Banyak Seram. binatang. Saya suka. Suka? Saya suka keganasan. Baiklah, nampaknya yang pergi hutan adalah semua perasaan-perasaan dia tersendiri, macam ada gembira, seram, takut Ya. dan sebagainya. Baiklah, hari ini kita akan membaca dan mendengar sebuah cerita menarik yang bertajuk Hutan Yang Ku Sayang. Menarik. Patut pasal hutan. Baiklah, sebelum tu cikgu nak perkenalkan beberapa karakter dalam cerita ini. Yang pertama, singa, karakter utama. Baik. Dan yang kedua, monyet. Baik. Ketiga, ayam. Okey. Keempat, kucing. Uish, banyak. Kelima, lembu. Ui. Dan yang terakhir, kambing. Wah. Banyak kan haiwan dia? Baiklah, cerita ini akan mengajar kita tentang sesuatu yang sangat penting dan kepentingan menjaga alam sekitar dan akibat kemusnahan hutan. Jadi kamu kena dengar apa yang cikgu cerita tentang kisah hutan yang ku sayang ini. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Baiklah. Cerita lah. Mari cikgu cerita dulu. Cerita lah. Bahagian pertama ya. Okey. Cerita bermula di sebuah hutan yang indah. Di sana, sang singa hidup bersama rakan-rakan haiwan yang lain seperti kambing, lembu, monyet dan lain-lain lagi. Kehidupan mereka sangat aman dan damai. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan hidup dalam suasana gembira, melambangkan keseimbangan alam yang sempurna. Menarik kan cerita dia? Menarik. Baiklah, kita pergi pula ke bahagian kedua. Kedamaian hutan mula terganggu pada suatu hari. Sang singa berasa terkejut apabila melihat tumbuh-tumbuhan mula layu. Hai. Apa yang berlaku? Dia melihat tanda-tanda kemusnahan apabila pokok-pokok ditebang. Alamak. Oh, tidak. Flora dan fauna. Kamu rasa siapa yang buat tu? Manusia. Manusia cikgu. Ya, betul. Bagus semua. Cikgu Muhammad. Taufik. Semua mana manusia yang tebang pokok ini, dia membawa gergaji untuk tebang pokok-pokok semua tu. Tidak. Tidak. Sangat menarik. Akibatnya haiwan-haiwan lain seperti kambing, bibiri, monyet, kucing apa semua kehilangan berasa takut dan kehilangan tempat tinggal mereka. Tidak, sedih. Menyebabkan mereka melarikan diri ke tempat yang lain. Chupacabra. Baiklah, kita pergi pula bahagian ketiga. Itu bahagian terakhir. Kemusnahan hutan menjadi lebih teruk sehingga ia habis terbakar. Oh, tidak. Tidak. Chupacabra. Kemungkinan besar akibat aktiviti penerbangan tidak terkawal dan pembakaran terbuka. Teruk betul kan? Manusia ni. Teruk. Habis sangat teruk. Dan sang singa berasa amat sedih melihat tempat-tempatnya dan rakan-rakannya hilang habitat mereka Oh, dan melari ke kawasan-kawasan yang lain. oh no. Dia menjadi kecewa dan sedih dengan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak memelihara alam sekitar dengan baik. Menyebabkan hutan yang dulunya indah kini musnah sepenuhnya. Aduh. Kamu dapat lihat kan betapa teruknya manusia. Bagus betul. Astagfirullah. Tak ada tempat habitat haiwan di hutan. Hai, Diorang cikgu. kami manusia yang baik. Tu.
Ya, kamu semua yang baik semua. Ke depan. Baiklah. Kamu dah dengarkan apa cerita-cerita cikgu, cerita yang cikgu sampaikan tadi kan? Dah, cikgu. Kamu semua nak tak kita buat aktiviti? Nak. Nak. Okey. Kita akan buat 2 aktiviti. Aktiviti pertama akan dilakukan oleh Cikgu Izzy. Aktiviti Baik. kedua pula akan dilakukan oleh Cikgu Muhammad. Okey, baik. So, kamu semua dah sedia? Dah sedia. Semangat lagi. Sedia. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, saya nak Muiz baca doa. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, baik. Murid-murid boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Okey. Awak semua dah dengar apa yang telah diceritakan oleh Cikgu Faiz sebentar tadi? Sudah, cikgu. Awak semua faham tak apa yang diceritakan oleh Cikgu Faiz? Faham. Faham Faham sangat. Bagus. Okey. Hari ni cikgu ada buat satu aktiviti. Seronok tak? Teruja tak? Teruja. Okey, bagus. Okey. Sebelum tu cikgu nak ambil meja. Okey. Hoi. Sangat kuat cikgu. Sangat kuat. Macam harimau. Macam harimau. Okey. Cikgu ada buat sesuatu untuk korang, okey? Baik. Awak semua, okey? Okey. Berdasarkan bahan yang cikgu buat ni, cikgu nak kamu semua nilai apa aktiviti yang mungkin cikgu akan buat pada hari ini. Baik. Wish. Cute. Oh, aku dapat kambing lembu. Kau dapat apa? Aku dapat lembu, monyet dengan kucing. Wow, baik-baik. Dapat harimau dan ayam. Wow. Awak semua boleh teka tak apa yang kemungkinan cikgu akan buat Tak tahu. pada hari ini? Bini ayat cikgu. Bina ayam. Bukan Salah. Tu bosan lah. Alah, bosan. Apa yang lagi menarik? Kami tak tahu lagi. Tak tahu? Tak tahu cikgu. Tahu. Pasti? Pasti. Ya. Kunci jawapan anda. Kunci. Bagus. Okey. Pulangkan balik. Selamat. Apa? Ambil balik. Tak apa, nanti saya bagi balik, okey? Okey. Mantap. Okey. Dekat tangan cikgu ni adalah kad-kad haiwan yang hidup di dalam hutan. Okey. Baik. Okey. Okey, aktiviti ni berkait dengan apa yang diceritakan oleh Cikgu Faiz sebentar tadi. Baik. Okey. Semua haiwan-haiwan ni hidup dalam hutan, betul kan? Betul. Okey, bagus. Okey, aktiviti dia kita akan main aktiviti bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kau pernah main tak? Tak pernah. Tak pernah? Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey. Biar korang semua faham. Baik. Okey, bagus. Okey. Cikgu akan susun, peganglah kad haiwan ni. Lepas tu cikgu akan pilih setiap daripada korang, awak semua pilih salah satu kad dan letakkan di atas dahi awak semua. Lepas tu, Apa yang berlaku? lepas tu murid-murid yang lain akan buat bunyi haiwan tu. Buat bunyi haiwan tu, lepas tu orang yang pegang kad tadi akan teka bunyi apa tu. Sebab tu dia dinamakan bunyi apa tu? Ya, betul. Pandai baru ni. Okey. Okey, siapa nak dulu? Saya. Bagus. Mari sini. Mari. Mari. Izzat terbaik. Okey, Izzat. Sila pilih kad anda. Yang ni cikgu. Yang tu. Okey, bagus. Bagus. Macam hijab. Iqbal tak baik, Iqbal. Macam hijab. Okey. Okey, buatlah bunyi. Saya rasa jom kita buat bunyi. Okey, jadi kita buat bunyi. Okey. Okey, Izzat. Teka bunyi apa tu? Bunyi apa je? Sekali lagi. Kau boleh aku. Boleh. Sekali lagi. 2, 3. Bunyi apa tu? Saya rasa monyet cikgu. Betul. Macam hijab. Mantap Izzat. Okey. Bagus. Letak balik situ. Okey, bagus.
Okey. Ijat, menggunakan ijat dah buat, kita pilih orang lain pula. Baik. Okey. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Iqbal. Yes. Awak tak nak Muiz? Saya akhir sekali. Okey. Okey. Saya Betul. paling susah. Okey. Oh, baik. Mari sini Iqbal. Saya rasa saya akan dapat harimau. Biar cikgu susun balik tu. Okey Iqbal. Sila pilih kad anda. Saya nak ambil ni. Okey, bagus. Okey kawan-kawan. Sila buat bunyi binatang apa tu? 1, 2, 3. Rau, gerau, Saya rasa bunyi singa. Hah? Bunyi singa. Bunyi apa? Bunyi singa. Bunyi singa? Ya. Macam kurang tepat kurang tepat. Okey. Buat bunyi sekali lagi. Sekali lagi. Rau. Saya tahu. Harimau. Apa? Harimau. Harimau. Betul tak kawan? Betul. Baik. Iqbal memang memang terbaik, hebat. mantap. Awak memang hebat. Awak semua memang hebat. Sebab tu cikgu sayang kamu semua. Okey. Siapa yang terakhir tadi? Saya. Muiz, datang ke depan. Baik, cikgu. Okey. Memandangkan Muiz ini yang memandangkan Muiz ini yang terakhir, kita nak kawan-kawan dia pilih. Ha. Mari kita pilih. Jom. Kita nak bagi apa untuk Muiz ni? Ambil ni. Ambil ni eh? Yang ni cikgu. Okey, mantap. Okey Muiz, pejam mata. Tak boleh tengok. Alright. Okey kawan-kawan. Habislah kau Muiz. Sudah. Okey kawan-kawan, buat bunyi. Biar buat bunyi tu biar bagi susah dia nak tangkap. 1 2 3. Ha. Okey. 1 2 3. Ha. Bunyi apa Muiz? Bunyi burung. Bukan. Tapi dia adik-beradik burung. Adik-beradik burung. Saya tahu, cikgu. Saya ni budak pandai, cikgu. Ayam, cikgu. Betul tak? Betul sekali. Pandai ya Muiz. Kita dah bagi yang susah kan? Ya betul. Tapi dia boleh jawab juga. Muiz Macam mana ni geng? mana ni? Okey. Okey, kita buat aktiviti yang seterusnya. Ha, aktiviti lagi. Oi, alamak. Masa dah nak habis dah. Alamak. Tak apa. Lepas ni masa cikgu Aiman kan? Ya. Saya dengar dia buat aktiviti yang lebih menyeronokkan. Mari kita tunggu. Okey. Kita tunggu cikgu Muhammad. Tak apa, esok kita buat lagi menyeronokkan, okey? Okey cikgu. Okey, cikgu nak dulu, okey? Okey. Alright. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah cikgu Muhammad masuk ni. Nampaklah. Ha. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oh. Muiz boleh baca doa? Boleh, cikgu? Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, silakan duduk semua. Terima kasih, cikgu. Wah, seronok ya awak semua dengan cikgu Izzy tadi. Ya, seronok, cikgu. Sampai ke bilik saya dengar. Tadi yang dia ajar tadi? tadi cikgu Izzy cakap cikgu Muhammad pun nak buat aktiviti juga. Ya. Jadi macam cikgu Faiz kata tadi kan? Ya. Dia ada cerita pasal buku kan? Ya, buku. Berkaitan hutan. Ya, betul. Baiklah. Cuba teka kat sini cikgu bawa apa? Tak tahu. Cikgu bawa hutan. Kat sini cikgu ada haiwan-haiwan yang ada kat dalam hutan. Oh, baik. Jadi kan tadi kan buku tadi kata dia apabila hutan terbakar kan? Haiwan apa yang ada dalam tu? Dalam hutan tu? Harimau. Okey, harimau. Oh. Bila hutan terbakar, harimau tak ada tempat tinggal kan? Ya, betul. Jadi kat mana dia pergi? Dia lari ke kawasan rumah orang. Kawasan rumah orang. Lagi? Ke kebun. Betul Iqbal. Saya mah hebat. Bahaya tak jadinya? Bahaya. Bahaya. Sangat bahaya. Kenapa bahaya? Dia makan orang. Dimakan orang? Ya. Ya, dimakan orang. Dia juga boleh makan haiwan ternakan orang. Tak ke rugi kan macam tu kan? Ya, betul, Okey. cikgu. Iqbal cuba buat bunyi harimau sekali. Oh. Tepat sekali Iqbal. Menjadi, Pak. Baiklah. Terbaik. Jadi nilai yang kita boleh dapat daripada cerita ni apa? Nilai. Cuba Izzat boleh bagi tahu Izzat.
Saya rasa nilai kasih sayang terhadap makhluk hidup cikgu. Tepat sekali Ijat. Jadi, kita ni mestilah menyayangi haiwan kan? Betul. Kenapa? Sebab dia pun makhluk Allah cikgu. Ya, tepat. sekali. Lain pada tu, kan kita kan sama-sama makhluk. Ya. Kita kenalah jaga supaya haiwan ni tak pupus. Betul cikgu. Muiz pula, Muiz rasa? Apa pengajaran kita boleh dapat? Cikgu, pengajaran ya. Pengajaran kita mestilah mencintai alam sekitar. Sebabnya, saya nak hurai sikit cikgu. Sebabnya dalam cerita tadi, ada pembalakan hutan. Dia tebang pokok. Nanti haiwan tak adalah tempat duduk cikgu. Betul tak? Betul sekali Muiz. Mantap, Muiz. Bijak Muiz. Jadi, bila dia tebang hutan kan, dah tak ada tempat tinggal. Jadi macam tadi cikgu cakap, harimau keluar hutan, betul. bahayakan orang kan. Okey, Tapi Iqbal kenapa, pula, cikgu? Kenapa manusia buat macam tu? manusia buat macam tu atas dia ni lah. Dia nak keuntungan diri sendiri. Dia nak cari makan, dia nak cari duit lebih. Sampai dia buat semua benda, sampai tak hirau haiwan dalam tu. Faham. Dia nak untung semata-mata. Faham. Dapat Muiz? Dapat cikgu. Terima kasih Okey. cikgu. Iqbal rasa apa pengajaran kita boleh dapat daripada cerita ni? Saya rasa kita kena bekerjasama. Bekerjasama, betul Iqbal. Bekerjasama untuk mengelakkan hutan itu dibakar. Betul Iqbal. Kena elakkan cikgu. Kita kena memberontak. Elakkan Betul. semua pembalakan haram. Contoh dia apa kita boleh buat untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti macam ni? Kita boleh buat kempen cikgu. Betul Iqbal. Yes, saya memang hebat cikgu. Kempen contohnya kempen. Kempen kesedaran alam sekitar. Betul. Kita juga boleh buat kempen hijaukan bumi. Supaya ramai lagi orang tanam Betul. Biar bumi ni bertambah hijau. Jadi Faham. haiwan-haiwan kat dalam hutan ni bolehlah tinggal lagi bersama. Yes. Okey. Faham. Itu saja. Jadi saya rasa masa dah nak habis. Alamak. Sekejapnya. Best dah cikgu mengajar. Alah, nanti Saya esok ni ada fokus. lagi. Okey cikgu. Iqbal boleh baca doa tak sebelum kita balik? Boleh cikgu. Okey. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi us illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassal bil haq wa tawassal bis sabr. Amin. Baik semua. Baik, terima kasih cikgu. Baiklah kamu semua, nampaknya kamu dah buat 2 aktiviti dengan Cikgu Izzy dan Cikgu Muhammad. Seronok tak? Seronok. Sangat seronok. Baiklah cikgu nak tanya pendapat kamu semua. Apa yang kamu faham daripada 2 aktiviti tersebut? Saya faham banyak cikgu. Apa Muiz? Boleh kamu kongsikan sikit? Saya faham yang kita perlu saling sayang menyayangi antara makhluk Tuhan. Ya. Lagi? Tadi? Bagi Iqbal pula. Baik. Baik cuba. Macam saya cakap kat Cikgu Muhammad tadi, kita kena bekerjasama untuk Ya, mengelakkan pada hutan ni terus diterokai oleh manusia. Jadi apa yang kamu cerita tu dasarkan apa? Iaitu Berdasarkan buku cerita. Buku cerita yang Cerita. cerita tadi Ya. iaitu nilai-nilai murni. dalam buku tersebut. Ya, betul. Dan sebenarnya tujuan aktiviti ni buat untuk kamu semua adalah untuk mengasah kemahiran mendengar dan bertutur kamu semua. Oh, macam tu. Faham? Jadi cikgu dapat simpulkan kamu semua dah mula mahir Ya. dalam semua kemahiran-kemahiran ini. Ya. Baiklah. Betul. Setuju. Setuju. Baiklah, nampaknya masa sudah mencuburi kita, jadi cikgu terpaksa melaburkan tirai. Jadi kita jumpa kelas seterusnya, okey? Baik, cikgu. Kelas seterusnya kita akan buat aktiviti yang lebih menarik. Okey. Bye bye.